welcome back to my YouTube Alisha Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng di bawah. Yes, welcome back to my YouTube Alisha Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng di bawah. Okay, so hari ni aku nak unboxing barang lagi. So aku ada beli botol air. Jadi aku tak nak buat video ni panjang sangat. Kalau buat panjang nanti korang tak boleh nak edit. Jadi aku buat 4 minit ke 3 minit macam tu. Jadi aku nak unboxing aku punya botol. Tapi aku dah buka lah sikit, korang tengok. Okay, jangan lupa subscribe terus. Aku dah buka dah sikit sebab aku nak tengok warna. Sebab aku beli 2. Jadi aku takut warna ni tertukar. Jadi aku ada beli botol. Jadi aku buka lah dulu. Aku ada beli botol air. Kau untuk sendiri. Macam halus kot ha. Kau untuk sendiri. Botol air ni, botol air betul-betul ni tau. Tak tipu ni. Nampak lah sikit lah botol air. So jomlah kita unboxing. Kita unboxing, let's go. Kita unboxing, wow. Tengok sendiri ni. 1, 2, 3. Terpam. Ni botol dia tak ada kad apa pun. Dia tak nak bagi kad. So inilah botol air aku. Nampak tak, comel. Ada benda ni sekali. Kodok sendiri tu. Botol air ni korang beli, korang akan korang beli, korang cantik. Sebab botol air ni dia tahan sejuk dan tahan batu tau. Nampak tak aku? Dia boleh minum. Ni apa ni? Ada 2 cara nak minum. Minum kat sini pun boleh. Nak minum misap pun boleh. Korang tengok sini. Aku baru pertama kali beli botol Taiso. Kerana aku beli botol ni bukan Taiso tau. Aku beli botol biasa je. Botol macam ni juga tapi bukan Taiso. Tengok tu. Kamu tengok sendiri. Nampak? So lah. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Terima kasih sebab siapa yang aku yang beli. Ni aku kumpul duit sendiri. Jadi aku pun nak belilah. Jadi macam aku macam rasa macam nak belilah botol lain ni. Aku harap botol ni jadilah ya. Itulah guys, saja konten kita pada kali ini. Kita jumpa next video nanti. Bye bye.